pergi cuti kampung. Soalan yang keempat, apa hukum menyuruh isteri melakukan oral sex? Ni dia nak tanya ni. Dia konah jauh, bak curi lah, bak apalah. Jawab sama-sama dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat satu ulama mengatakan makruh. Tak berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan haram, tak boleh. Yang mengatakan makruh itu selama mana tidak mengenakan najis kepada mulut isteri. Kalau mengenakan najis, hukumnya haram lah. Sebab sengaja mengenakan najis. Pada tempat yang tidak layak menerima najis, hukumnya haram. Tapi tak kena najis tu makruh. Sebab apa dia kata makruh, tak haram? Sebab dia kata dalil haram itu hanyalah satu tempat saja pada tubuh isteri, dubur. Hak tu saja haram. Hak lain Tuhan benar belaka. Tak ada dalil. Dia gitu. Kena juga kot dia. Ramai tu taklid gitu. Yang kedua mengatakan haram. Haram apa? Kerana benda ni bukan amalan Rasulullah dan benda yang keji. Nampak? Walaupun tidak ada nas, tapi benda yang keji sudah tentu Rasulullah tak suka. Lagi pula ada satu hadis yang berbunyi tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut kamu kerana mulut itu laluan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua-dua pendapat ini benar belaka, ada dalil masing-masing. Nas tak ada.